Apa ada ibu jaga molek. Siapa satu tahap kamu nak ingat, hari ni sedaklah kecek tenggok dengan ibu. Kau dia ada lagi. Sombonglah tak saya makan hak ibu buat. Ibu ni bimbang ke anak makan dululah nak gimana. Oh, orang tak ada tak apa. Padahal nak pergi makan dengan sain, nak pergi makan mana tu. Tak makan gula hak mak buat. Ingat adik-adik pemuda wairun yang wacun semua. Siapa ada ibu lagi makanlah hak ibu buat. Satu hari mungkin ingat, kamu akan ingat, tapi hari tu nak makan tak boleh dah. Saya boleh lagi jengok-jengok tengok muka, tapi nak makan tak boleh dah. Dulu kelik siapa hak mau gula. Rumah duduk dekat Kelik mari isteri kata ni hak mek kirim ni semakuk gula. Tak ada nak pergi makan mah dia kirim mari lagi. Kita mari sini pun makan nasi biryani arak ke apa tahu. Nak kelik nak makan pula dak lah. Taruh gitu tak makan, kadang-kadang sumur masuk. Tak ada nak makan. Tapi hari ni pergi rumah dia pun nak makan tak boleh lah. Tadi royak dia lapar nasi tengah hari, pagi-pagi tak nak makan, duduk tidur pagi start tu dengan dia di katil. Bangun dalam pukul 8, pukul 9, selek mata, rasa lapar nasi royak dia rasa lapar nasi, kita tengoklah ada ke apa. Tu nak bangun tak boleh, rasa ingat gula kuning dia ada buat wisok mu duk makan hari ni, nak makan tak boleh lah. Kau dah duk kaya. Hari tu aku tak makan. Hari ni aku nak makan rocak fima. Tangan masuk mek aku tak boleh lah. Sebab tu siapa ada lagi bela baik-baik. We masuk sungguh-sungguh. Apa yang dia minta, apa yang dia suruh, gunalah. Siapa satu tahap mu nak turut tak boleh, nak makan tak boleh, nak bakar tak boleh lah. Pada mati tak kena buat apa, nak minta doa dengan dia apa tak boleh. Hari ni banyak minta doa. Ma doa saya nah, mi doa saya nah. Minta maaf nah. Boleh lagi dia ayah ibu. Akrimu auladakum. Adik-adik semua hormatlah pada ibu. Barakat wallahi ballahi tallahi. Siapa jaga ibu, buatlah ibu sebagai raja. Kamu akan jadi raja di sisi manusia. Walaupun tak ada jadi raja negeri, maaflah dia. Tapi kalau kamu merajakan ibu, Allah merajakan kamu. Pandangan masyarakat manusia, kamu adalah raja di segi pandangan mata. Kemuliaan dan sanjungan apabila kamu hormat kepada ibu kamu.